Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Tak kenal, maka tak cinta. Begitulah pepatah Melayu yang sering kita dengar. Izinkan saya untuk kenalkan diri. Saya, Anaki Iman bin Aizat Musin. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Bayan dalam tahun 5. Kod sekolah saya ialah ABAP kod 08. Sekolah saya terletak di Hutan Melintang, Perak. Saya sangat gemar membaca dan bercita-cita menjadi seorang pendidik. Buku ini adalah antara koleksi buku yang menjadi hadiah daripada ibu saya. Di tangan saya, sebuah karya agung dari sastrawan negara. Sebuah fiksyen yang berjudul Anak Titi Wangsa. Ia ditulis oleh Dr. Kamaluddin Muhammad, juga dikenali sebagai Keris Mas. Buku ini diterbitkan pada tahun 1967 oleh DPP, iaitu 10 tahun selepas negara kita capai kemerdekaan. Buku ini mengandungi 108 muka surat. Buku ini diterbitkan semula pada tahun 2019. Antara novel lain tulisan Dr. Kamaluddin Muhammad ialah Pahlawan Rimba Malaya, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan Rimba Harapan. Izinkan saya mengupas persoalan dalam buku ini. Anak Titi Wangsa ini ditulis berdasarkan pemerhatian dan pengalaman Dr. Kamaluddin terhadap masyarakat Melayu pada masa itu. Beliau menggunakan penanya untuk menegur masyarakat, terutama anak muda Melayu yang leka dengan arus pemodenan yang dibawa oleh penjajah. Buku ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian awal buku ini berkisah tentang pengalaman dua orang rakan karib bernama Sudin dan Karim. Kedua-duanya mengalami nasib yang berbeza. Karim hidup tidak menentu. Beliau berpindah ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja, namun tersesat dan akhirnya terlibat dan maksiat dan jenayah. Sudin pula diasuh oleh pakciknya, Pak Samad, di Kuala Lumpur dengan disiplin yang ketat. Sudin akhirnya berjaya menjadi seorang wartawan. Pada bahagian kedua buku ini pula berkisah tentang perjalanan dan pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh Sudin masa mencari Karim. Atas semangat setia kawan dan setelah bersusah payah, Sudin akhirnya berjaya menemui Karim. Beliau membimbing Karim agar menjadi manusia yang lebih berprinsip dan berguna. Pengajaran dan nilai yang amat berharga dalam buku ini ialah kepentingan ibu bapa sebagai orang yang mencorakkan masa depan anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu suci bersih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya sama ada Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari 1385. Jika anak-anak dapat bimbingan dan diasuh dengan betul, sudah tentu mereka akan berjaya. Jika ibu bapa jadi benteng yang menghalang dan mendidik seseorang daripada melibatkan diri daripada kegiatan yang tidak bermoral. Pengajaran kedua buku ini ialah kehadiran seorang rakan atau sahabat dalam kehidupan. Sahabat yang baik mendorong rakannya melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Penonton sekalian, laras bahasa dan isi cerita dalam buku ini amat mudah difahami. Penulis sangat pandai menggunakan kata-kata yang indah seperti daun dan kelapa yang melambai-lambai dan sepatah kilat di meluahkan tangannya. Penonton sekalian, baca bukan sahaja boleh membuatkan hati kita terhibur, tetapi membuka minda kita terhadap pelbagai perkara yang boleh menambah ilmu pengetahuan. Marilah kita jadikan membaca sebagai amalan hidup. Sekian, terima kasih.